Korang rugi kalau korang tak beli rumah belakang saya ni. Sebab apa? Bawah harga pasaran, nak jual dekat Bukit Katil, Melaka, bawah 200,000. So jom kita review rumah belakang ni. Sekarang berada dekat dengan Taman Saujana Seksyen 3. Sana ada kilang, depan sana Kampung Tun Razak. Betul-betul sebelah jalan utama saja. So ni rumah yang kita nak jual. Bukaan 20x60. So yang pattern rumah ni dia ada 2 bilik, 1 bilik air dan 1 bilik mandi. Kenapa 2 bilik? Nanti saya terangkan. So ini bahagian carport dia. Okey, so masih lagi basic sahaja, tapi kalau tuan-tuan nak extend awning kat bahagian depan ni pun boleh. Memang cukup cantik lah. So jom kita masuk bahagian dalam. So masuk sahaja bahagian dalam. So inilah dia punya bahagian dalaman dia. Memang sangat cantik. Dibagi sekali dengan aircon ada 4 biji. Okay. So ini bahagian living area dia. Sampai ke belakang ada tile. Cuma di bahagian bilik sahaja di render simen. Okay. So ready dengan ada aircon. Ada kipas mini kat situ. So untuk bilik yang kedua. So ni bilik yang kedua. Render simen. Lepas tu atas ni dah buat. Okey, dah buat bahagian ceiling ready dengan ada aircon. So bahagian belakang inilah kita punya bilik mandi dan tandas dia. Okey, still lagi baik, leaking tak ada. Lepas tu kayu untuk tahan apa ni, yang penyangga ni masih lagi okey, tak ada reput. So untuk yang bahagian belakang asalnya kita punya bilik ada satu lagi kat sini, tapi dia dah pecahkan, buatkan jadi bahagian dapur ni sangat besar. Okey, kat belakang dapur ni pun dipasang dengan ada aircon kat sini. Lepas tu ada apa panggil, kipas kat belakang ni. So guys, rumah 2 bilik, 1 bilik mandi, 1 bilik air nak jual dengan harga RM198,000 sahaja. So kalau ada yang berminat dekat Bukit Katil, Melaka, kontak je saya, Faizal Hartanah. Tekan link dekat bio, kita kasih jadi. Bye bye.